Kita akan start dengan topik 1 untuk bab 1, iaitu pola. Pola nombor dan pola objek. Okey, bab 1 ni subjek form 2 Bab 1 topik 1. So cikgu namakan dia 1.1 lah. Topik yang kita akan pelajari dalam bab ni, topik ni, subtopik ni nombor. Sebab bab 1 you all untuk setiap kata 1 ialah pola dan jujukan, betul tak? So kita start dengan pola dulu lah. Pola nombor dan pola objek. Okey, so ini yang kita akan pelajari lah dekat dalam video ni. Okey, alright. So pola ni apa? Pola ni apa? Pola ni macam satu benda yang bila dia berlaku dia berulang-ulang. Dia berulang-ulang. Okey, ataupun dia macam satu aturan pun ya juga. Macam satu aturan pun ya juga. Kan? Dia berulang-ulang, dia macam satu aturan. Okey, tak apa. Cikgu akan terangkan secara lebih mendalam, tapi perlahan, supaya kita boleh faham, kita semua boleh faham. Okey, so apakah yang dimaksudkan dengan pola? So definisi paling mudah dia ialah, okey, pola ialah satu aturan, okey, satu aturan atau corak tertentu. Tertentu dalam apa? Dalam senarai nombor atau objek. Okey. So dalam buku teks korang dia bagi tahu macam ni. Dia adalah satu benda yang aturan, dalam bentuk aturan ataupun corak tertentu yang dia berulang-ulang ataupun dia dalam bentuk aturan, dan dia tu apa bendanya itu, dia ialah nombor ataupun objek. Okey, contoh yang dia bagi, kalau senang lah, yang buku sekolah you all tu kan, buku teks kan, kau dah tengok macam nombor sebenarnya. Lepas 1, 2, 3, dia apa? Dia ada penambahan tambah 1 kat sini. Kalau lepas 3 patutnya apa? Kalau 3 tambah 1 lagi, dia jadi 4 tambah 1, 5 tambah 1, 6. Nampak tak? So pola ni ialah apa yang berulang-ulang, tambah 1 ni, tambah 1 ni. So nombor dia akan naik macam tu. Okey, ataupun nombor, sebab nombor kan, dalam buku dia tunjuk nombor kan. Okey, nombor 2, 4, 6. Lepas tu kat sini dia tak beritahu apa. Tiba-tiba sini 10, 12. So kat sini korang boleh nampak 2, korang tahu beza dia berapa? Tambah 2 kan. 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2 kat sini 8. 8 tambah 2 kat sini jadi 10. 10 tambah 2 jadi 12. Macam tu. So pattern dia ataupun pola dia ialah tambah 2. Dia naik dengan tambahan 2. Okey, itu kalau nombor lah kan. Maksud kita nampak cara dia bergerak tu macam mana, macam mana dia naik ke atas tu, betul tak? Okey, yang ni pun sama, kita nampak cara dia bergerak tu dengan penambahan 2 tu. Okey, itu pola ni pola. Lagi kalau nak tengok, okey, mungkin nombor ni macam kita susah nak relate dengan diri kita. Dengan diri kita. Okey, cikgu nak korang relate kan, tengok subjek pola ni, subtopik pola ni dengan diri you all. Pernah tengok lampu isyarat tak? Pernah tak tengok lampu isyarat? Traffic light kan. Ni traffic light. Sorry lah, drawing teruk. Okey, sini lampu color lampu color merah. Lepas tu sini color hijau. Dan dia ada sebenarnya color apa lagi? Dia ada color kuning kan. Sini color kuning. Okey. So kalau lampu isyarat ni, pola dia macam mana? Pola dia ialah daripada warna merah, nanti dia akan bertukar jadi warna apa? Hijau balik. Lepas tu dia akan pergi ke warna
kuning, betul tak? Lepas tu dia akan pergi balik ke warna merah, hijau, kuning. Lepas tu dia pergi pada merah. Lepas tu dia pergi balik kepada color hijau. Lepas tu hijau ni akan pergi balik ke color kuning. Lepas tu dia akan pergi balik ke color merah. Begitulah dia akan pusing-pusing sampai bila-bila lah. Okay. So daripada mula-mula, kalau color hijau semua orang boleh jalan lalu traffic light tu kan. Okay. Bila dia dekat color hijau, dia menyala kat sini. Color hijau ni menyala. Okay. Lepas hijau ni menyala, dia pun tik. Kuning ni pula menyala. Maksudnya kereta semua tahu nak kena perlahankan kenderaan. So pola dia lepas hijau mesti pergi kuning. Lepas hijau mesti pergi kuning. Okay, kuning pula menyala. Lepas kuning menyala, dia mesti pergi merah pula. Merah pula menyala. Okay, lepas merah pergi balik ke hijau. Lepas tu pergi balik kuning, pergi balik merah. Merah pergi balik hijau. Pergi kuning, pergi merah, macam tu. Tu pola dia. Okay. Lagi dalam hidup kita lah, cikgu nak korang nampak pola ni dalam kehidupan kita macam mana pula. Ubat. Pernah demam tak? Pernah demam? Lepas tu doktor bagi ubat. Kan? Doktor bagi ubat. Doktor bagi ubat tu paracetamol. Contoh nama ubat tu paracetamol tu. Untuk hilangkan denyut-denyut kepala lah, demam kan, nak hilangkan demam. Contohlah. Okay. Alright, so ubat tu doktor tu kata makan 1 biji setiap 6 jam contohnya. Maksudnya 1 biji dalam sehari ada berapa? Ada 24 jam. Maksudnya makan 1 biji 4 kali. 4 kali. So 6 jam. Okay. Setiap 6 jam kena makan. So pola dia setiap 6 jam kena makan. Setiap 6 jam makan 1 biji paracetamol tu. So katakanlah korang start makan pukul 6 PM, ambil 1 biji. Lepas tu lagi 6 jam pukul apa? 12 malam. 12 malam ambil lagi 1 biji. Lepas tu lagi 6 jam, 6 pagi ambil lagi 1 biji. Lepas tu pukul apa? 12 tengah hari ambil lagi 1 biji. Okay, lepas tu repeat lagi pukul 6 lagi. 6 petang ambil 1 biji. Lepas tu pergi balik dekat 12 malam tu. Setiap 6 jam lah, maksudnya dia akan repeat setiap 6 jam dia akan setiap 6 jam dia akan repeat. Okay. Begitulah seterusnya, dia akan pusing balik. Begitulah dia akan pusing balik setiap 6 jam kena makan 1 biji. Itu pola juga lah. Pola dia apa? Pola dia setiap 6 jam ni. Okay. Alright. Lagi apa? Lagi kalau korang tengok kan, corak kecil-kecil dulu pernah ada cikgu bagi macam bawang ke bendi ke kan. Lepas tu korang kena potong. Lepas tu dia suruh warnakan. Dia suruh warnakan dengan warna air, color water kan. Lepas tu dia suruh ni atas kertas tu dia suruh chop kan. So chop bendi tu. Bendi ke bawang ke tak kisahlah. Chop ni kan yang corak ni corak lah. Ni corak. Okey. Pola dalam bentuk corak pula. So dia bentuk macam ni, dia bentuk yang sama. Kalau yang macam ni, kalau corak macam ni, dia pola dia macam mana? Pola dia dalam bentuk sama lah, benda yang sama je, korang chop banyak kali, chop banyak kali, benda yang sama kan. So corak dia adalah bentuk yang sama berulang-ulang. Berulang-ulang. Okay, nampak pattern jugalah tu. Itu pun kira pola jugalah. Okay.
Okey, setakat ni jelas tak pula? Kalau tak jelas, tanya ataupun bagi tahu cikgu, saya tak faham apa. Bagi tahu apa benda yang tak faham. Kalau jelas, cikgu nak korang tekan butang ni, bagi emoji heart dekat video ni. So cikgu tahu yang pelajar-pelajar dah tengok video ni dan tahu. Kalau tak tahu, tanya soalan. Okay, alright, thank you.